Langkah pertama, anda perlu pergi kepada page InsyaFood dan tekan dekat bio, tekan dekat link dan terus pergi dekat pembelian online OmPay. Okey, kalau boleh tengok dekat sini kita ada pelbagai menu, pelbagai produk yang kita keluarkan. So tuan-puan boleh pilih apa saja. Seterusnya, kalau boleh tengok dekat sini kita dah tenterakan perkataan jumlah minimum pembelian adalah sebanyak RM100 ke atas. Sila pilih mana-mana produk yang tersedia untuk teruskan pembayaran. Contoh, saya beli 3 kambing berap, harga berjumlah RM110.70 dan terus pergi dekat kos penghantaran Semenanjung. Isi butiran maklumat diri anda. Seterusnya, pergi dekat butiran pembayaran. Kita ada 2 kaedah pembayaran. Yang pertama, melalui perbankan internet atau mesin deposit tunai, dan ada cara-cara dan langkah-langkah yang kita tentera dekat sini, dan perlu hantar butiran selanjutnya ataupun melalui perbankan dalam talian dan boleh terus ke pembayaran.